Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita nak tengok market ni. Okay, kalau kita tengok dari segi price action dia, yang ni resistance, yang ni ada support je lah. Dan kita nampak signal ni dia rebound pada support ni. Dan kalau kita tengok dari supply dengan demand dia, yang ni adalah demand area pada time frame H1 H4 bukan H1, H4 dia rebound pada time frame H4. Dia expect lah, nampak dia rebound ni. Jadi target kita TP kita ni resistance ni lah kalau ikutkan. Kalau nak ikut dari segi MACD pula memang bullish lah, MACD bullish, H4 bullish, H1 pun bullish, dia rebound. M15 nak bullish juga lah tu. Kita nampak kat sini ada re-entry kan, re-entry H1 ada MHB, ni ada MHB ni, kat sini MHB kotak ni. M15 kalau nak confirmkan dia bawa momentum, tapi sekarang ni dia tak bawa momentum lagi lah. Kalau ikut BMA tak ni lagi lah, tak confirm lagi. Okay, kalau kita tengok Fabrinet pula, Fabrinet ni kalau tengok di segi price action dia, reaction dia sini lah kalau ikut kan. Dia nak cuba rebound kat sini. Ni ada ni berapa persen ni, %20. Kalau lebih 10% kita boleh buat satu kita kat tengah. Ni nampak dia nak rebound ni pada di sini, dia tak sampai support sini, dia nak rebound. ok, cuma kalau supply area, ni supply H1 1 hour, Fabrinet dia supply 1 hour dia respect, nampak dia respect pada supply 1 hour ni kat situ. ok, demand zone. ok, kalau untuk MACD pun masih bullish. Untuk time frame H4 masih bullish, H1 pun bullish, dan M15 pun bullish. Tak, M15 dia belum lagi, tapi dia nak juga bullish juga ni. Untuk Fabrinet ni dia akan ikut time frame besar lah. ok, jadi sekarang kalau ikut Bollinger Band dia re-entry MHB H1, kita tunggu dia buat MHB lah. Ni macam dia buat MHB. Dan M15 kalau ikut Fibonacci Bollinger Band dia kena breakout dulu kat atas ni untuk dia validkan signal di entry tadi. Tapi kalau nak ikutkan dia dah demand zone pun dah cantik lah, dia mungkin dia akan rebound daripada demand zone ni. ok, itu saja untuk Fabrinet. ok, terima kasih. Assalamualaikum.